healing, tempat yang sejuk, tempat yang tenang-tenang Cameron lah, Genting. Keluar negara. Orang Kuala Lumpur takkan nak pergi Kuala Lumpur. Macam kita takkan nak pergi Kuala Lumpur. Ni yang Pengkalan ni apa? Ni Tantan ni tak ya? Apa nama? Apa nama yang dekat bus station? Bus station Pudu lah. Pudu lah tadi. Mana meh? Pengkalan. Mana tu Pengkalan? Itulah kan. Pudu. Tu buka aman ya? Tu boleh buka aman kan tu? Ke Amang. Boleh buka aman kan? Yang warna biru tu? Ya. IPK. IPK? IPK Amal tak ada taran. IPK KL. Baiklah Ami, dekat IPK KL tengah. Jom kita jalan keliling je. Aku tak minta yang mandi, tak mandi setakat. Tahulah apa. Macam-macam tu. Putih manja mana? Nampak apa datang? Oh. So guys, ada benda penaik aku nak tunjuk. Tu dia guys. Dataran Merdeka. Tu mana dataran Merdeka lah tu. Ada bendera Malaysia. Itu tempat di mana Malaysia mencapai kemerdekaan. Dulu lain lah dataran Merdeka tu. Tahu busway, ada LRT, MRT, monorail, kereta api. Memang cakap macam mana manusia boleh buat beribu-ribu bangunan. Masa zaman Jepun jajah Malaysia dulu, mana ada bangunan banyak macam tu. Bangunan pun kecil-kecil macam tu. Tapi kau ingat tak video semalam yang aku ada buat pasal aku ada podcast kat belakang Melaka SGC. Nanti insyaAllah aku akan buat esok atau lusa ataupun bila masa aku free, aku buat. Woi, Mak, tu Masjid Negara. Tu Masjid Negara tu. Tu yang warna hijau tu. Masjid Negara tu warna hijau tu. Walau weh, nampak guys menara pula Masjid Negara daripada sini. Tu Masjid Negara tu. Korang tangan tak tahu pula. Sekejap, aku zoom balik. Aku nak pergi sekejap, berhenti sekejap. Oh, dia banyak anugerah pelancongan negeri pun ada. Aku pun zoom sekejap. Baru betul. Ada macam-macam. Ini bukan Paris ni. Bukan Paris. Sekejap guys, kita santai-santai dulu kat sini. Aku nak buka kejap. Tak pegang guys. Tapi megang ke korang nak tengok lah kan. Elok-elok korang tengok tiba aku mati. Aku nak betul guys. Aku dah kunci lagi bagi ketat yang mungkin. Ni pun boleh gerak So guys, kita orang on the way nak turun. Aku dah beli ni tadi. Kitchen kat Melaka L. So ni dia. Kita nak ambil gambar yang aku ambil gambar tadi. Kita ambil gambar tadi. So ni memang editing dia sangat real. Nak cek gambar? Cek gambar. Kakak tadi je Saya kena berhenti sekejap sebab malah aku letak dalam aku punya scene. So guys, sekarang ni kita orang nak turun ke bawah. So aku cakap lift ni memang laju. Habis sudah. Video ke? Video. Nak tengok tu adanya ketinggian tu. Oh, Kita
Kak. Terus tengok Kak meter. naik lift juga. Tadi tu Berapa minit? 100 meter, Sampai seminit pun. 50 meter, Seminit. 60, Lisa. 50. Kak. Boleh Dah sampai. Underground floor. try ni. Hmm.